Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk template klinik ni, dia sama saja dengan template-template yang lain. Anda hanya perlu ubah di bahagian contents board field anda. Okey? Content board field, dan ini adalah perkara yang anda boleh ubahlah. Dia ada 3 page dekat sini. So, yang pertama saya dah susunkan mengikut dia punya urutan lah, yang paling senang. Anda boleh tengok kat sini, dia punya board name Laila, ataupun description kat sini, penerangan ringkas lah tentang apa benda yang anda perlu masukkan. So Laila, board name adalah nama chatbot anda, okay? And then default panggilan yang akan digunakan oleh chatbot untuk panggil pelanggan anda. So by default kita akan gunakan cik lah, tapi mungkin ada certain use case kita memang target kepada wanita, so kita nak default dia panggil sis terus. So kita boleh ubah lah dekat sini bahagian sis terus, okay? And then current booking number. So yang ini booking number ni tak kisahlah anda nak gunakan start daripada 1000 ke berapa ke, tak kisah. Tapi pastikan ianya adalah number, dan number ni dia akan naik satu persatu, 4, 5, 6, 7, 8, dia akan naik macam tu lah, okay? Number order semasa booking, okay? Saya ubah kat sini, number booking semasa. Right, so business name, nama business anda. Macam saya letaklah Seposen Dental Clinic. So anda boleh letaklah nama klinik anda ke, nama business anda ke, kan. Yang ini bukan khas untuk klinik sahaja, dia banyak lagi lah yang anda boleh gunakan. Cuma kita fokuskan pada klinik kat sini. So, business information. So, anda boleh masukkan pelbagai jenis info business anda, termasuk profil perniagaan, branch ataupun waktu operasi, dan macam-macam lagi lah yang anda boleh masukkan. So, selagi mana AI itu tidak salah menjawab, ataupun dia tak bagi maklumat yang tak ada dekat dalam ni dan sebagainya, anda tak perlu nak masukkan secara detail sangat lah, okay? Tapi kalau dia tidak mendapat maklumat, sometimes AI tu dia akan mengada-adakan maklumat tersebut. Jadi lebih bagus kalau kita masukkan seberapa banyak maklumat yang dia perlu. Tapi kat sini adalah business information sahaja. So dalam contoh yang saya buat kat sini, saya masukkan profil perniagaan, cawangan dan klinik, waktu operasi. So itu sajalah. Mungkinlah nak masukkan sedikit senarai doktor ke, doktor yang ada dekat klinik anda ke, location doktor tu dekat mana, dekat cawangan PJ ke, Wangsa Maju ke. So boleh masukkan juga dekat dalam ini. Ini adalah business information anda lah, yang biasanya kita letak dekat page website kita tu, business information kan. So maklumat-maklumat macam tu juga yang kita boleh masukkan dekat dalam business information ni. Dia tak kisah berapa banyak sebenarnya, cuma pastikan maklumat itu tidak redundant ataupun tidak contradict, tidak bercanggah dengan antara satu sama lain lah yang kita akan masukkan dekat dalam ini. Sebanyak mana nak masukkan tak kisah sebenarnya, okay? So service information, apakah servis-servis yang anda tawarkan dekat dalam klinik anda, dekat dalam bisnes anda. So kat sini masukkanlah. Saya buat jenis semacam ini, pemeriksaan konsultasi gigi apa semua ni. Cuma mungkinlah anda tak nak buat terlalu detail macam ini pun boleh. Masukkan terus yang ini sahaja, pemeriksaan konsultasi gigi, scaling, polishing, cuci gigi 2 macam tu kan. So yang bawah ni tak nak masukkan pun tak apa, tapi kalau masukkan lebih baguslah. Maklumat tu lebih lengkap yang AI boleh gunakan nanti untuk dia menjawab kepada kita punya pelanggan tu nantilah kan. Okay, so pricing information. Ini adalah pricing lah. Pricing untuk anda punya servis tu, masukkan in detail apakah maklumat yang perlu AI tahu tentang pricing anda. So contoh macam ni, pemeriksaan ataupun consultation, boleh termasuk X-ray jika perlu, harga 50 ke 150. Kebiasaannya sekitar 50, bergantung pada jenis dan tempoh consultation kan. So ni tengoklah kalau termasuk X-ray ke tidak, and then mungkin consultation tu kita nak masukkan kat sini. Percuma jika proceed untuk rawatan, berbayar kalau untuk consultation sahaja, macam itulah. So boleh masukkan segala detail. Kalau ada yang dia tersilap, tersilap bagi harga, tengok balik dekat sini dan betulkan semula apa yang mungkin kesilapan. Boleh tanya ChatGPT, kenapa AI bagi sedangkan dalam ni dah ada maklumat ni. So nanti dia betulkanlah, dia akan bagi tahu kita
apa lagi yang perlu kita betulkan kat dalam tu. Okay, and then ada media link. Yang ini saya tak ada gambar-gambar tentang klinik ni, so saya tak nak masukkan. Cuma saya bagi kat sini sebagai satu contoh ada media link. So contohlah kita nak letak ada media link ni, dia selain daripada gambar ataupun video testimoni, so anda nak masukkan mungkin contoh proses rawatan dan sebagainya. So anda boleh masukkanlah sini proses rawatan. So link, masukkan link, anda boleh tengok video macam mana nak dapatkan link dekat dalam kita punya ni. And then description, visual, tunjuk QR apa, description tentang gambar ni lah, apa benda tentang gambar ni menunjukkan tentang apa. Yang ini untuk AI tu dia faham bila dia perlu gunakan gambar tersebut. Lagi detail, description kita bagi, lagi mudahlah AI tu nak gunakan gambar tu bila masanya yang sesuai dia gunakan, dia akan gunakan gambar tersebut. Macam tu. Okay, and then ni text dia lah untuk mudahkan AI screening. Dia terus screening kita punya ni. Ini konsep vektor lah, vector store. Okay, itu adalah ada media link, dan dia ada juga testimoni link. So apa testimoni yang kita ada, masukkan saja. So masukkan link dekat sini lah. Link ni kena masukkan juga. Tengok video cara nak simpan gambar dekat dalam Sposen, kemudian dapatkan link, nak masukkanlah description dia apa semua kat sini lah. Sama juga, konsep dia sama juga macam kita punya ada media link dekat sini. So itu adalah basic setting yang perlu anda setkan dahulu dekat dalam anda punya chatbot. Okay, itu adalah basic setting. Itu nombor 1. Dia ada nombor 2 dan nombor 3. Saya terangkan nombor 2 dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.